how we can lead our world. Jadi, apa cadangan kamu? Okay bos, aku cadang kita latih geng kita main war game. War game? Ya, war game, iaitu permainan komputer berasaskan peperangan. Kita ada game untuk mengatur strategi. Contohnya Dota, Warcraft, Red Alert. Kita juga ada game untuk berlatih pelbagai senjata. Contohnya Crossfire, Counter Strike, Battlefield, Call of Duty. Bagus cadangan kamu. Man, how about you? Bos, aku rasa kalau kita nak kuasai dunia ni, baik kita baca buku. Ha? Hoi, kenapa kau gelak? Kau nak kuasai dunia dengan baca je? Tak mungkin, tak mungkin. Oi, dengar dulu. Bos, aku dah kumpulkan buku-buku untuk kita kuasai dunia. Kita ada buku sejarah, matematik, anatomi, biochem pun ada, bos. Apa? Kau nak baca buku-buku tu? Lambat lah, dah lah bosan. Biochem pula tu. Ha, kau tak putih apa lagi? Kira aku budak-budak ke nak main game komputer? Kau cakap aku budak-budak? Ha, memang. Diam! Aku suruh bincang, bukan gaduh. Haish. Bro, macam mana? Aku prefer membaca. Alah, kenapa kau main game? Ha, kan aku dah kata. Diam ah. Bro, kenapa? Iqra. Ha? Apa? Ya, Iqra. Wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW dan kemudian baginda bangkit dan terus menyebar risalah Islam sehingga ke segenap penjuru dunia. Tapi yang aku maksudkan bukan sekadar membaca je. Yang lagi penting, membaca, memahami, kemudian mengamalkan, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju.